Halo, selamat menonton untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu madani. Pak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Justeru, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Cahaya menyuruh. Begitulah maksud nama negeri. Rosyana binti Muhammad Kadiri dan saya berusia 16 tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan Tepi Kampung Serpik merupakan amal mata saya untuk mencari ilmu pengetahuan bagi mengajar cita-cita. Kod sekolah saya CEA 0015. Novel yang berjudul Ibu Sumber Inspirasiku ini merupakan sebuah novel yang bertemakan kasih sayang. Novel ini sangat menarik dan syarat dengan nilai dan pelajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Novel ini ialah hasil karya oleh penulis wanita yang bernama Nur Azwani Zulkarnain. Ia diterbitkan oleh penerbitan Halamas pada tahun 2006. Ia mempunyai 90 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 12 bab. Ayo, fokuskan minda anda sebentar untuk mengikuti resensi buku menarik ini. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan sesebuah keluarga, iaitu ibu tunggal yang bernama Syah dan seorang cahaya mata yang bernama Malik. Malik dikenali sebagai pelajar paling nakal di bermasalah di sekolah menengah kebangsaan Pekan Rotan. Manakala ayahnya Bina sudah lama bercerai sejak beberapa tahun yang lalu. Ia kerana ayah Malik seorang pemabuk dan penyakit dadah. Ayah Malik sering memukul isterinya untuk membeli dadah. Sesudah bercerai, Ibu Malik tidak pernah mendapat sebarang nafkah daripada bekas suaminya sendiri. Oleh itu, kehidupan mereka tergontang-ganting. Tindakan bekas suaminya membuatkan Malik menjadi seorang yang pendendam dan amat marah kepada ayahnya sendiri. Kini, ibunya Malik mempunyai penyakit parah dada. Masalah disiplin selalu diuruskan oleh Farid, iaitu ketua pengawas, dan Sarah sebagai badan pengawas. Malik benci akan Farid kerana melaporkannya menghisap rokok dan membawa barang terlarang, iaitu VCD video lucah. Selepas Farid mendengar tentang konflik keluarga Malik daripada ayahnya Farid, beliau ingin mendanda bantuan pembedahan kepada ibunya Malik. Farid dan Sarah bercadang untuk membujuk Cikgu Roslan untuk membuat kutipan derma di sekolahnya. Berakhirnya, Malik pun meminta maaf kepada Farid, Sarah, pengetua dan cikgu-cikgu lain atas kelakuan buruk yang sedih. Malik berjanji akan menjadi pelajar yang berguna dan berkelakuan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terdapat banyak nilai dan pengajaran dalam novel yang berjudul Ibu Sumber Inspirasiku ini. Alhamdulillah, bagaimana bersikap buruknya, Malik masih ada jalan untuk mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Oleh kerana ilmu yang amat disayangi serta menjadi sumber inspirasinya. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh meninggikan suara apabila berkata-kata kepada orang tua. Ketabahan keluarga Malik dalam meneruskan kehidupan seharusnya kita contohi. Jasa ibunya kita tidak boleh dilupakan dengan mencari rezeki yang halal. Jangan mudah terpengaruh dengan kelakuan yang buruk. Sebaliknya, kita perlu menegur orang tersebut. Mak kata peribahasa, bagai aur dengan tebing. Pada pandangan saya, jalan cerita dan gaya bangsa novel ini mudah difahami dan syarat dengan nilai dan pelajarannya boleh dijadikan iktibar untuk masyarakat, terutamanya pada golongan remaja. Dari ilustrasi kulit buku pula, pada pandangan saya, ianya sesuai dengan jalan cerita yang dihasilkan oleh bayangan seorang ibu yang baik hati dengan bernama Syah dan anaknya iaitu Malik serta rakannya Malik iaitu Giman. Ianya tertera pada kulit buku karya hebat ini. Cerita yang dihasilkan amat menarik dan mempunyai berkaitan antara satu sama lain. Pengakhiran cerita ini kepada diri saya sendiri bahawa seorang anak tunggalnya iaitu Malik sering menolong ibunya yang sedang sakit walau apa pun jua. Malik sungguh sayang akan ibunya sehingga sanggup untuk memotong sekolah.
saya kerana tak kala saya dibesarkan, infrastruktur lengkap danlah tersedia. Intihannya, dengan ada sikap baik hati, kita mampu untuk menolong orang yang lebih memerlukan. Agar menjadi insan yang berguna, Inai Murni dengan pengalaman mampu mendewasakan manusia. Sekian daripada saya. Terima kasih.